Baiklah, ya kawan-kawan, pada umur berapa anda tahu boleh buat ini di TV ruang tamu? Serius kawan-kawan, kalau TV ruang tamu anda ada port USB di belakang, anda perlu tahu sekarang. Sejak 2005, semua TV ada port USB di belakang ini, tapi anda tahu fungsinya? Ramai orang ingat ia hanya untuk pen drive, terfoto dan video. Tapi bukan itu saja ya kawan-kawan. Port USB ini ada berjuta fungsi dan saya akan tunjukkan dalam video ini. Tapi sebelum itu ambil video ini, kongsi kepada semua orang dan hantar kepada kawan kegemaran anda. Tengok ini, ya kawan-kawan, anda akan ambil kabel USB pengecas, sambungkan ke TV anda dan hujung satu lagi terus pada telefon bimbit anda. Kemudian anda akan buka penyemak imbas dan taip tag on dikas dan klik hasil pertama. Anda akan tekan 3 garis dan kemudian pergi ke pilihan hiburan di sini. Kawan-kawan, tekan artikel pertama ini yang saya tunjukkan dan anda akan muat turun aplikasi. Tekan mula, kemudian pilih jenama TV anda. Di sini ia Samsung. Kemudian anda boleh sambungkan TV anda dengan telefon bimbit. Sekarang ia akan mula pasang sistem baru pada TV. Cuma tunggu sebentar. Bila mulakan kawan-kawan, TV anda akan ada sistem baru yang lengkap berteknologi dengan kandungan banyak untuk anda nikmati bersama keluarga. Terus ambil video ini dan kongsi dengan semua kawan anda.